Okey. Seronok solat dalam keadaan yang kita hudur hati kepada Allah Ta'ala. Seronok solat. Andai kata kita ni dapat rasa siapa sebenarnya kat depan kita. Seronok tak solat di waktu kita rasa betul-betul yang kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Depannya kakak dia bukan seronok tapi dia nikmat. Boleh Jadi insya-Allah kakak-kakak kita nak sambung kepada rukun fi'li. Petang ni adalah rukun fi'li. Sekejap lagi. Okey, sebelum tu saya nak tanya bonda-bonda, ibu-ibu, siapa yang solat di atas kerusi? Angkat tangan. Yang tak boleh solat bawah. Oh, seorang lah. Yang lain boleh solat, dua orang. Yang lain boleh solat bawah. Boleh solat. Sekejap lagi saya nak buat praktikal solat. Siapa yang solat dekat bawah, minta turun bawah. Siapa yang solat atas kursi, duduk atas kursi. Saya akan ajar dua perkara. Boleh Okey, jadi insya-Allah yang pertama-tama ni ibu, rukun solat ada berapa? 13. Yang pertama, 1. Tulis. Tulis mana tu? Aduh, sikit dengar apa. Tulis belakang tu apa? Kosong. Belakang tu kosong. Belakang sekali sayang. Satu. Berdiri tegak. Satu. Buka surat belakang sekali ni. Tulis rukun dulu. Dah, 1. Berdiri tegak. Yang kedua, niat. Pandai. Tulis niat. 3. Takbiratul ihram sayang. Takbiratul ihram. Yang keempat, Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Tulis perkataan membaca supaya segi tak tersalah. Kelima, tu je. Rukuk serta Tuqmaninah. Nak eja macam mana? Tuqmaninah bukan Tuqhang. Eja betul. Ni Ustazah dah sebut Tuqhang. Jadi nak boleh pula jadi ikut Allah. Bukan Tuqmaninah. Dah. Okey, rukuk serta Tuqmaninah. Kemudian yang keenam. Yang keenam. Tu je. I'tidal serta Tuqmaninah. Tuqmaninah kakak kena tulis juga. Sebab selagi orang solat macam patuk padi. Tak siap. Okey, betul lah. Tuqmaninah tu rukun patuk. Ketahui. Lepas tu yang ke berapa? 7. Yang ke-7, sujud serta Tuqmaninah. Dah. Yang ke-8, duduk antara dua sujud serta Tuqmaninah. Yang ke-9 apa? Ke-9 apa? Duduk dulu sayang. Duduk tahiyat akhir. Lagi baca sampai berdiri pula. Duduk tahiyat akhir. Lepas tu yang ke 10. Apa? Selawat pada Nabi dalam tahiyat akhir. Yang ke 11. 11. Sampai balik. Nampak? Solat yang lurus pun ada hati yang turn right. Okey, Yang ke-11 11 baca tasyahud akhir. Baca tahiyat akhir. Membaca tasyahud akhir.
Yang kedua belah tak? Apa? Salam apa? Yang pertama. Salam yang pertama, rukun. Yang ke-13? Tertib. Okey, tertib. Okey, yang kita go through yang pertama balik. Yang pertama adalah Berdiri tegak. okey, berdiri tegak. Kakak-kakak tengok baik-baik. Allah. Dalam keadaan kita berdiri tegak, kakak tengok Diri tegak kakak, pastikan kaki kakak dalam keadaan yang menghadap kiblat. Tengok kaki baik-baik, tak nak kaki mengelempar macam gini. Tak nak kaki tercabang macam tu. Kakak bukan nak kawat. Dia tak ada V-shape. Boleh Tak apa, sekejap lagi saya akan check minta kakak-kakak berdiri. Maka daripada satu rukun, maka yang ni insya-Allah yang dah boleh solat dekat atas berdiri, boleh berdiri sekarang. Saya tunjuk dulu jarak. Okey, sekejap yang jarak di antara kaki kanan dengan kaki kiri semaksimum. Maksimumnya satu tapak tangan. Okey, dia mesti akan terbuka sikit. Tak boleh kakak berdiri kaki rapat betul-betul. Kenapa? Bila kakak buat pergerakan selagi terbalik. Kakak jangan risau kakak tak meninggal lagi. Nak kata tak jadi pocong lagi. Duduk kaki buka. Boleh kaki buka sikit. Okey, semua orang berdiri, saya nak check. Allah, sakit pinggang-pinggang. Okay. Sayang, berdiri tegak, tangan dekat mana? Oh, pandai. Berdiri tangan sini. Okey. Lagi tinggi daripada orang ni.